Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua anak-anak calon SPM. Saya perkenalkan dahulu, saya Cikgu Faizah Nur binti Ishak ataupun lebih dikenali dengan Cikgu Faizah sajalah. Saya berpengalaman 18 tahun pengalaman mengajar subjek Bahasa Melayu. Okey, kita teruskan sajalah penerangan hari ini. Kita masuk untuk kita fokus pada hari ini pembelajaran kita berkenaan dengan ujian bertutur Bahasa Melayu SPM, khususnya pada calon. Saya akan beri untuk panduan lengkap lah. Okey, kita tengok. Sebelum kita masuk modul 1, saya terang dahulu apa itu ujian bertutur. Okey, ujian bertutur Bahasa Melayu adalah komponen penting untuk menilai keupayaan calon untuk berkomunikasi secara lisan dengan berkesan. Okey, kita nilai secara holistik. Okey, ujian lisan ini direka untuk menilai penguasaan bertutur Bahasa Melayu calon-calon semua secara individu dan juga berkumpulan. Okey, dengan pelbagai aspek. Okey, kemudian dalam ujian bertutur tersebut terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A individu dan bahagian B berkumpulan. Okey, saya cerita sepintas lalu, tapi hari ini kita hanya fokus kepada bahagian A. Okey, kita punya modul pertama ialah bahagian A untuk individu. Okey, calon juga perlu tahu kertas 3. Okey, ujian bertutur ini berada dalam kertas 3. Kita ada kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan juga kertas 4. Jadi hari ini kita fokus pada kertas 3 sahaja, iaitu ujian bertutur 70 markah. Walau bagaimanapun untuk 30 minit yang pertama ini saya hanya terang untuk markah yang 40 sahaja. Okey. Okey, kita tengok yang ini saya dah terang tadi. Kita terus pergi pada ini. Hari ini kita masuk modul 1, iaitu format ujian bertutur individu. Okey, format bertutur individu. Kita lihat di situ struktur bahagian A, jenis item ialah subjektif. Awak kena bercakap. Okey. Akan ada bacaan mentalis 3 minit di bilik menunggu, bacaan mekanis bersuara di hadapan pentaksir, dan juga apa yang kamu perlu buat pada ujian individu ini. Kamu perlu baca petikan dan juga kamu perlu jawab 4 soalan. Okey, jumlah markah adalah 40 markah dan tempoh kamu bertutur pada ketika itu adalah dalam 3 hingga 5 minit. Okey, saya harap calon semua maklum di bahagian ini. Okey, ada individu dan juga ada kumpulan. Okey. Okey, kita lihat apakah soalan atau tema yang akan dikeluarkan. Calon kena maklum di mana soalan yang dikeluarkan oleh lembaga adalah mengikut tema dalam DSKP kementerian. DSKP yang telah pun kamu belajar dalam buku teks tingkatan 4, dalam buku teks tingkatan 5. Ada 17 tema. Jadinya dia tak tentu. Jadi calon tak boleh kata macam yang mana. Okey, ini adalah 17 tema. Ada jati diri dan patriotisme, ada kemanusiaan, ada kesihatan dan kesejahteraan, ada alam sekitar, sains dan teknologi, kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, kerjaya dan masa depan, pendidikan, bahasa, kesastraan dan kebudayaan, sejarah dan warisan, globalisasi, integriti dan amanah, kepimpinan dan keusahawanan, kreativiti dan inovasi, hubungan antarabangsa, agama dan kepercayaan. Ada 17 tema yang calon-calon SPM perlu kuasai.